Kotak ni aku. Pelakon dan pempengaruh Nurin Iman sah bercerai talak satu dengan bekas suami maut Raizi Abdul Razak di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan hari ini. Pelakon dan pempengaruh Nurin Iman sah bercerai talak satu dengan bekas suami maut Raizi Abdul Razak di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan hari ini. Menerusi hantaran melodi, Nurin dan maut Raizi tidak memberikan sebarang kenyataan selepas prosiding selesai. Warga maya rata-rata meluahkan simpati dan mendoakan mereka berdua dapat meneruskan hubungan baik demi dua cahaya mata. Nurin terdahulu hadir prosiding tuntutan pengesahan lafaz cerai di mahkamah yang sama pada 29 April lalu namun tidak memberikan sebarang komen. Nurin dan maut Raizi tidak memberikan sebarang kenyataan selepas prosiding selesai. Rumah tangga Nurin dan Raizi didakwa bergolak kerana tidak lagi berkongsi gambar dan kandungan bersama di laman. Mereka mendirikan rumah tangga pada 2011 dan memiliki sepasang cahaya mata.